Guys, okay, akhirnya drone yang aku tunggu-tunggu dah sampai dekat Malaysia guys. Ini dia, Anti-Gravity A1. Bagi siapa yang belum tahu lagi, ini adalah collaboration yang pertama antara Anti-Gravity ni dengan Insta360. Sebelum ni Insta360 keluarkan action camera yang macam ni, Insta360 ni kan. Yang selalu kalau orang tanya kat aku, kamera apa yang best untuk travel, memang selalu aku akan recommend Insta360 ni lah. Tapi apa yang best kali ni guys, dia gabung antara drone dan juga Insta360 ni, dia gabungkan jadi drone guys. Hari ni konten dia aku nak buat unboxing dulu. First impression aku tengok Anti-Gravity ni punya drone lah, sebab aku tak pernah tengok depan-depan. Selalunya tengok dekat social media, macam dekat YouTube ke, dekat IG Reels, dekat TikTok semua kan. Sekarang ni dekat live depan mata aku guys. So jom kita sama-sama experience untuk unboxing Insta360 Anti-Gravity A1. Okay, kalau tak salah aku guys, aku tengok dekat website, dia ada dua jenis bundle. Satu macam aku ni, Infinity, okay, Infinity bundle. Lagi satu Explorer bundle. So berapa harga dia semua? Nanti aku akan share dengan korang, okay? Okay, yang ni untuk bundle, Infinity bundle. So apa yang korang akan dapat dekat dalam dia ni? Korang akan dapat drone, so ada goggle. Okay, apa yang best dia untuk drone ni guys, dia bukan drone yang biasa. Macam korang tahu, aku pun ada drone juga sebelum ni. Tapi apa yang best dia, yang untuk kali ni drone ni, dia ada goggle. So goggle tu korang boleh tengok live. Masa korang fly tu, korang boleh tengok live macam mana korang berada dekat atas awan tu. Memang best gila. So orang kata dia lebih kurang macam drone FPV. FPV tu macam kita buat drone yang laju-laju tu kan. So ini dikombainkan juga 360 punya kamera, drone dan juga FPV punya drone. Jadilah Anti-Gravity A1 ni, okay? So, apa lagi dia ada motion control. Dia punya bestnya, selalunya kalau kita pakai control je ni, kita pakai macam joystick macam ni kan. Tapi apa yang best, dia pegang satu tangan macam ni je untuk korang controlkan je. Nanti aku tunjukkan korang, okay? Lepas tu ada carry case, charging hub, sling bag, dia ada high capacity flight battery, dia ada 3 kat dalam ni. Okay, lepas tu dia ada goggle punya battery, lepas tu dia ada battery lanyard, USB-C, power cable, lens cap, propellers untuk replacement yang sayap tu kan, screwdriver, quick reader dan juga manual. Itu yang ada dekat dalam bundle dia. Dan juga aku ada ni memory card yang khas untuk dia. Okay, yang ni kat sini aku guna Lexa memory card yang best. Lepas tu dia ada juga ni Anti-Gravity landing pad. Landing pad ni untuk korang landingkan dia lah dekat tempat yang spesifik, dia akan landing kat situ balik. Untuk return to home ke, senang sebab dia ada landing pad ni. Aku dah tengok review dekat YouTube banyak-banyak kali. Banyak gila konten yang buat pasal Anti-Gravity ni aku dah tengok. So dia punya fly, dia punya hasil video semua tu memang best sangat-sangat. So aku tak sabar nak fly kena guys. Tak sabar aku nak share dengan korang experience aku fly nanti. Ya, itu dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bag dia macam lawa lah guys. Kita keluarkan bag dia dulu. Okay. Sekejap lawa weh warna dia. Warna kelabu macam ni. Nampak tak? Dia warna kelabu. Lepas tu dia tak besar sangat. Just comel je, kecil macam ni. Dia boleh adjust lah, tapi dia tak besar sangat. Nampak tak? Nice kan? So, mula sampai kotak tu, aku rasa macam, besarnya. Kalau aku nak bawa keluar, mesti leceh. Tak guys. Kecil macam ni je. So, ni lah guys. Leceh sikit. Kat atas ni aku buat video untuk IG Reels. So, banyak angle lah. Macam ni lah dia. Susah sikit. Okay? So, ni dia. Jom kita buka. So, apa? Dekat bahagian belakang dia ni. Belakang dia ni boleh pegang macam ni guys. Pegang macam ni. Ataupun korang boleh macam ni. So ada dua jenis. Kalau nak pegang macam ni boleh. Nak sling bag tu pun boleh. Okay, so kat belakang ni ada apa ni? Ada dia punya manual guide. Apa-apa aku beli barang, aku suka stiker. Sebab aku boleh lekat dekat aku punya power bank. Aku rasa bagi siapa yang baru first time nak fly, macam aku sendiri pun, aku rasa aku kena explore manual guide ni betul-betul kot. Sebab apa? Ini adalah version yang pertama untuk Insta360 punya style, view yang 360. So maybe dia ada kelainan sikit dengan drone yang lain. So nak tak nak kita kena baca manual guide ni, okay? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. So ini barang-barang dia. Okay, so sekarang ni aku rasa kita buka
yang bateri dululah. Okey, so kita buka yang bateri dulu. Ni adalah bateri untuk drone. Okey, tak salah aku dia ada 3. Jadi kita tengok dekat dalam drone ada tak. Dan ini adalah bateri untuk goggle. Dia ada tempat sangkut kat sini. Tempat charger dia ni macam 2 slot je kan. Tapi sebenarnya kat belakang ni ada lagi 1 untuk korang letak. Okey, so korang tekan sini je. Dia akan buka untuk korang slotkan lagi 1 bateri. So satu bateri tahan selama 39 minit. Next kita buka dia punya controller ni lah. Guys, controller dia ni guys warna putih. Nampak tu? Okay, kau nampak tak? Ui, lawa gila weh. Serius lawa gila. Ni tempat dia punya untuk controller lah kat sini. Okay, so button-button ni banyak lah untuk, kalau aku tengok diorang buat review, yang ni untuk fly kan dia, naik ke atas ataupun turun. Lepas tu ada tempat untuk korang pusingkan dia 360 punya view. Okay, dan ni untuk return home ataupun untuk dia stop. Memang lawa gila guys. Serius, memang smart gila. Pegang dia pun memang solid. So kau bayangkan untuk drone yang lain, controller dia pegang macam 2 macam ni, joystick. Yang ni tak guys. Dia pegang 1 macam ni je. Goggle dia pula. Yo. Lawa gila kan? Lawa sangat-sangat, nampak tu? Lawa guys. Korang bayangkan, aku memang teringin nak try yang Apple punya tu kan. Tapi dapat try anti-gravity ni pun memang best. Siap korang boleh fly lagi. Okay. Apa yang menarik dia, ni Google kan. So dia siap ada sesungut lagi. Dia punya antena, nampak ni? So macam apa? Macam Mars Rider guys. Satria baja hitam. Nampak ni? Lawa gila weh. Serius lawa gila. Aku tak sabar nak try nanti. Dalam dia ni, yang bahagian tepi dia ni lembut je. Dia macam sponge untuk korang letak dekat muka yang ni. Okay, so warna dia juga warna putih. Kat atas ni tulis anti-gravity untuk ketatkan ke, longgarkan ke. Kat tepi-tepi ni ada button controller apa benda semua ni. Aku akan try nanti. Next, masa yang kita tunggu guys, dia punya drone ni. Ini drone dia guys. Korang bayangkan, drone dia dekat dalam ni kecil cinonet macam ni je. Yang dipahamkan dia punya berat ni adalah 249 gram. So tak berat. Dan tak salah aku, 249 gram ni korang boleh bawa fly untuk pergi travel. Untuk ada certain country yang boleh bawa drone kan, untuk korang buat video drone. So korang boleh bawa ni dan boleh bawa naik flight. Sebab dia punya berat tu dibenarkan, 249 gram. Kecil gila guys, nampak? Memang kecil sangat-sangat, serius. Aku tengok dalam YouTube semua, nampak besar tau. Tapi sebenarnya, comel gila guys. Nampak tak? Memang comel gila, kecil je. So dia tutup macam ni. So tarik ni, buka. Kecil tapak tangan je. Okay, nampak ni? Ada bateri lagi 1. So bateri yang dia provide, ada 3 bateri. So korang boleh fly dalam 1 jam setengah. Sebab satu bateri tahan 39 minit. So dalam 1 jam lebih sikit macam itulah. Bila dah bukakan sayap dia tu, ni rupa drone dia. Still lagi tak besar dan drone dia ni warna putih. Kalau nak bandingkan brand lain tu, dia punya drone warna kelabu. Yang ni drone dia warna putih guys. Okay, so ini bahagian dalam dia tu kalau korang tengok. Dia punya resolution video tu 8K 360 punya view. So bila 8K ni, dia punya video tu akan lagi cantik lah, lagi HD gila, lagi sharp. Lepas tu bila korang zoom pun tak ada masalah. Tapi zoom dia pun bukanlah zoom sampai kau-kau. Maksudnya ada certain level yang korang boleh zoom supaya video korang tu kualiti lagi okey bila korang edit. Bagi berapa aku first time aku tengok drone dia ni, kalau nak bandingkan dengan drone-drone yang sebelum ni aku pernah ada, dia unik sikit. Memang sangat-sangat unik sebab dia 360, kamera dia berada dekat atas dan bawah. Lepas tu dekat bahagian depan ni dia ada sensor. Dia kalau kau tengok dia macam ada gegar sikit. Sebab apa? Maybe dia punya stabilization kat situ lah. Dan warna putih dia ni, bagi berapa aku, warna putih ni kotor ke tak sure lagi. Sama ada sebab drone ni berada dekat bahagian atas je. Just bila landing tu je maybe dia akan kotor sikit kalau tempat tu kotor lah. Kalau tak gunakan landing pad ni. Tapi aku rasa warna dia ni memang kelainan lah kalau nak dibandingkan dengan warna-warna drone yang lain tu. Kebanyakannya warna kelabu. Lepas tu dekat bawah dia ni tempat charger USB Type-C dia. Nampak? Dia boleh charge juga kat sini. Dia menggunakan memory card micro SD. Apa yang best guys? Kalau korang tengok kat sini, okay, dia ada tempat landing dia ni. Dia ada kaki tu. Nampak tak? So bila korang landing,
Dia tak kena, bawah dia tu tak kena dekat tanah ke dekat mana surface yang tak sepatutnya, dia tak kena lah. Korang kena ingat tau, bila korang dah buat unboxing semua ni, korang belum lagi boleh fly. Sebab bateri untuk drone, bateri untuk controller, bateri untuk goggle ni, dia belum fully charge lagi. So korang kena charge dulu, baru korang boleh fly. Macam tadi tu, aku charge kejap, belum fully charge lagi, tapi aku charge kejap untuk aku try je lagi. Dan aku sempat tengok menu guide semualah. Tapi apa yang penting sekali, korang tak perlu risau. Korang download je application dekat phone, Anti-Gravity punya application. Kat situ semua tutorial, semua guide dia dah tunjukkan korang, okay? So korang tak perlu risau lagi. So sekarang ni, jom kita try connectkan dulu supaya aku dapat update dia punya latest firmware. Okay, so korang boleh sangkutkan dia. Okay. Sebab dia perlukan bateri. So ni aku pakai kejap. Klik satu kali dekat button on. Lepas tu klik kali kedua, tunggu 2 second. Okay, contohnya macam ni. Satu. Okay, dia dah on. Oh, so dia punya kaki tu guys, dia auto. Dia akan auto. Okay, so tengok. Tak tutup pula. Okay, tutup sendiri. Tapi bila korang nak on kan dia, tengok Okay, tak sini dulu. Lepas tu Google ni pula. Okay, apa yang best dekat Google ni guys, disebabkan macam aku, seorang yang rabun. So kalau korang yang rabun, korang tak perlu risau, korang boleh pakai Google ni sebab dia ada adjustment untuk korang selaraskan korang punya jarak mata tu, dan juga korang punya power mata tu dia sampai 5, negatif 5 ke ataupun 5 dia punya power tu. Macam aku 3 point something. So dia boleh adjustkan dia dekat bahagian bawah ni. Okay, so tak perlu risau. So kita try on kat mana on dia tadi, lupa dah aku. Betul on dekat bawah ni. Button on dia dekat bateri. Okay, so try on kan dia. Okay, make sure korang follow je instruction yang keluar. Nampak tak? Lawa gila weh. Okay, jom kita try pakai. Okay, so kat belakang dia ni korang boleh adjust. Ini. Okay, so korang pakai dulu. Buka dulu spek mata ni. Okay, bila korang pakai, dia akan kabur tau. Ni nampak? Dia akan kabur. Memang korang tak nampak sangat. So kat bawah dia ni ada button bulat ni. Korang adjustkan dia punya sharpness kiri dan kanan untuk korang punya power masing-masing. Weh. Best gila. Sumpah best gila. Weh, bestnya. Okay, sekarang ni aku nampak screen tau. Aku tak nampak kat depan tu. Memang aku tak nampak. So aku nampak screen je. So sekarang ni apa aku patut buat, aku kena ambil aku punya controller. So aku boleh tekan kat sini, tak salah aku. Tu tengok depan. Sekejap, mana controller aku ni? Okay, ni controller aku. So aku kena ikut direction controller ni pula dekat dalam ni. Settle. Dekat sini memang korang nampak apa benda tau. Push the slider up twice quickly. Okay, so bila korang pakai Google ni, tutorial. So korang boleh controller volume tu kat belah sini untuk kuatkan ke ataupun slowkan. The drone will land and stop the motors. Huyo. Guys, sekarang ni dekat dalam, aku tak tahu macam mana aku nak record aku punya ni, apa nama dia? Aku punya Google ni, sebab aku memang nampak kat depan aku sekarang. So aku nampak diri aku sebab kan aku letak aku punya drone kat situ. So aku nampak diri aku sekarang. Huyo, lawa gila guys. Sumpah lawa gila. Ini aku tak dapat bayangkan kalau aku fly nanti macam mana. Aku tak sabar. So sekarang ni aku nak bagi dia fully charge. Lepas nanti aku akan fly. Okay, so apa yang menarik je kat sini, korang bayangkan drone ni dia boleh ambil 360. So korang boleh shoot je, biarkan je dia shoot dulu korang punya view. Dia fly, lepas tu dia shoot semua video, lepas tu korang boleh edit kemudian. Korang boleh pilih angle mana yang korang nak, part mana yang korang nak untuk korang letak dalam video. Dan juga apa yang best dia punya video ni, korang boleh buat style untuk melintang macam YouTube punya style, ataupun korang nak buat style menegak macam IG Reels dekat TikTok pun boleh. So kedua-duanya boleh, senang. Okay, so aku rasa memang excited gila. Memang sangat-sangat best. Selain daripada tu, dia ada macam-macam lagi yang dia boleh buat. Macam style FPV boleh, buat style yang macam drone biasa pun boleh, buat macam 360 punya view pun boleh. Korang bayangkan kalau korang pakai Insta360 X5 ni, korang dapat view macam mana kalau korang travel kan. Korang just pegang je pacak macam tu, korang boleh dapat view yang
menyeluruh. So korang bayangkan yang ini, korang berada dekat atas awan dengan menggunakan drone dan korang boleh ambil view tu. So memang sangat-sangat best. Dan bukan tu je guys, dia boleh fly sejauh 10 km dan juga dia boleh elak obstacle. So dia memang sangat-sangat canggih, dia boleh elak obstacle. So macam-macam lagi function yang dia ada, aku nak explore nanti daripada follow me semua itulah. So dia boleh buat, okay? So yang tu aku akan tunjuk dekat next video nanti. So korang kalau ada sebarang pertanyaan, korang tinggalkan dekat ruangan komen, okay? Dan macam aku janjikan tadi, aku nak share yang korang berapa harga dia kan. Okay, so kalau korang dah ambil semua video ni, korang nak edit kat mana? Korang boleh edit dekat application phone yang guna anti-gravity tu, ataupun korang boleh edit dekat komputer. Ada khas dia punya application untuk korang edit kat situ, okay? Macam aku dah janjikan korang tadi guys, aku nak share korang berapa harga dia. Okay, untuk aku punya ni Infinity Bundle. Harga dia kat website tu aku tak tahu dah official ke belum. So harga dia kat website dia tulis kalau Infinity Bundle ni harga dia 7,000 lebih, dan juga kalau harga Explorer Bundle tu 6,000 lebih. So berbaloi tak dengan harga tu? Untuk beli benda semua ni, korang kena tengok next video aku nanti. Aku akan share pengalaman aku pakai drone ni nanti, okay? Dia lebih kurang macam Insta360 X5. Bila korang terjatuh ke, dia punya lens pecah ke, korang boleh replace dia. Korang boleh buka sendiri, korang boleh replace dia, okay? So kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh tinggalkan kat ruangan komen. InsyaAllah aku akan try jawab dan aku akan try untuk next video nanti. Nak suruh aku try buat video apa ke, nak try shoot apa ke, korang tinggal kat situ, aku akan try. Bagi siapa yang baru lagi kat channel IMOD ni, follow aku dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Threads supaya korang boleh tengok daily vlog aku kat sana, okay? So guys, first aku pakai ni pun aku dah excited gila. Aku tak dapat bayangkan nanti dekat luar macam mana. Settle dah unboxing. Thank you guys tengok konten aku ni sampai habis. Kita jumpa lagi dekat next video. Bye. Assalamualaikum.